Lepas pada saya balik daripada Tanah Suci sekarang ini, saya akan jemput semua ketua-ketua negeri masing-masing datang Kota Baru untuk bincang. Boleh jadi dalam apa? Tapi saya dah buat, saya dah kirim surat. Belum pada saya pergi ke Tanah Suci, saya dah kirim surat pada ketua kerajaan masing-masing supaya mereka datang selepas daripada saya pulang daripada Tanah Suci sekarang. Tarikhnya belum ditentu lagi. Tarikhnya belum ditentu. Tapi Tok Guru akan sebagai yang paling senior antara semua menteri besar akan menganjurkan yang ni lah. Ya, saya akan anjur. Dalam 2 minggu ke? Dalam sempena 100 hari. Boleh jadilah, boleh jadi begitu. Tapi surat dah kirim, tarikh belum tentu lagi. Saya mintanya titik bersama. Dalam Islam sebut ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Titik bersama ialah kita mesti jangan buat manusia tidak boleh mempertuhankan diri sendiri. Jangan orang baik-baik agama Islam lah. Kita tak boleh puja manusia. Kita mesti puja Allah Ta'ala. Jadi oleh yang demikian kepentingan masing-masing tak ada. Yang adanya kepentingan Allah, iaitu keadilan. Manusia tidak boleh melakukan kezaliman. Kalau manusia melakukan kezaliman, artinya manusia berlagak macam Tuhan. Dia tak boleh. Selama itulah dunia akan jadi kacau belau sampai berperang. Jadi manusia mesti semua sekali memuja Allah, adil, berbakti dan tak ada kelas. Saya sebagai menteri besar, saya duduk dalam keadaan macam rakyat. Rumah saya pun tuan-tuan tengoklah macam rakyat. Rakyat datang ke rumah saya dengan tak takut-takut. Guard polis pun tak ada di rumah saya. Rakyat terasa tak ada beza di antara dia dengan ketua negeri. Itu dia duduk. Kereta pun saya pakai Proton. Kalau jalan-jalan jauh baru saya pakai Mercedes. Itu dia. So on that issue, mungkinkah Tok Guru akan menyeru supaya 4 negeri lain juga berjimat sebagai sekarang oil high, the oil prices also went up. They should go on a cost cutting measure. Would that be your advice to them? Itulah yang saya mahu pun. Yang saya mahunya ialah 3 perkara tadi. Yang saya mahu 3 dan saya tak mahu 3. Bukan saya mahu, tapi Allah kena begitu. Adil, berbudi dan jangan zalim sama sendiri. Itu dia. Tiga nak ni. Ya, innallaha bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Adil, berbudi dan ambil cakna pada keluarga. Supaya keluarga tidak berpecah. Masalah besar sekarang ni kerana keruntuhan akhlak kita panggil. Anak-anak muda kita runtuh akhlak. Itu tanda anak muda kita dah lari daripada keluarga. Anak tak balik ke rumah. Anak selalu timbul rasa khabar. Anak main kasar kepada ibu bapa. Ini semua ni kerja-kerja yang tak benar oleh Islam. Jadi kalau boleh manusia Melayu ke Cina ke India ke, dia ingat bahawa nasihat Allah lebih berguna daripada nasihat manusia. Allah oleh kerana dia buat manusia, dia lebih tahu keadaan manusia. Macam you pakai sebuah motorcar, katalah daripada Mercedes. Kalau Mercedes rosak, takkanlah kita nak panggil engineer daripada Proton. Panggil engineer daripada Mercedes juga. Manusia Allah Ta'ala buat. Dia lebih tahu keadaan kesusahan manusia. Maka lebih baiklah kita dengar nasihat dia. Itu dia. Itulah ajaran Islam. Maknanya apa? Saya tak boleh beri markah. Cuma saya sebagai you sebut tadi, saya senior bukan, umur dah tua dan terlibat dalam PAS ni sejak tahun 67 sampai saya pegang Kelantan tahun 90. Tentulah orang berasa nak tanya saya mengenai pengalaman. Sebenarnya senang. Islam mengajar manusia adil, dan keadilan ini benda kemahuan orang ramai. Tak ada manusia tak nak adil. Kalau tak nak adil juga ada masalah qalbu dia. Syahwah kita panggil. Adil semua orang nak. Jadi bila kita ajak pada keadilan, orang boleh terima semua. Mana manusia tak mahu keadilan? Yang tak mahu juga tu ada masalah. Masalah diri dia, masalah. Kita panggil dalam Islam panggil nafsu. Nafsul lawwamah, nafsu mutmainnah.
dan sebagainya. Keadilan tidak terhenti di atas kaya. Miskin pun kalau adil tak ada apa, tak ada masalah apa. 18 tahun saya pegang Kelantan yang terkenal dengan miskin, tak ada masalah apa. Akhir-akhir ini Cina pun sokong PAH. India pun sokong PAH. Cina tahu kami miskin. India pun tahu kami miskin, tapi dia sokong juga. Menunjukkan keadilan tidak memerlu pada kekayaan. Kalau kaya tapi manusia lupa daratan, masalah juga. Itu dia duduk. Jadi tak apa, kaya miskin serupa aja, asalkan dia memegang kerajaan adil, tidak mementing diri sendiri. Itu dia duduk. Harga minyak, saya dengar berita naikkan harga minyak ni waktu saya di Tanah Suci, dan saya sangat risaulah. Pemimpin-pemimpin tanah air selalu sebut meringankan bebanan rakyat. Dia meruah-ruahkan ringan bebanan rakyat. Tengah-tengah mereka sebut ringan bebanan rakyat, tahu-tahu mereka angkat harga minyak. Ini tak betul. Kita ada dua sumber penting di Malaysia ni. Pertama petrol, yang keduanya gas. Bilangan reserve gas lebih banyak daripada reserve petrol di Malaysia ni. Kalau mengikut yang saya reserve gas di tempat kita untuk 35 tahun yang telah ditemui. Tapi reserve petrolnya 25 tahun. 20 tahun. Kenapa kita tidak guna gas? Gas lebih murah, jauh. Gas lebih murah. Dan gas lebih sesuai dengan alam sekitar. Tidak ada asap, tidak ada pelambung apa semua sekali. Minyak petrol mahal. Dan petrol tempat kita ni, kita beli petrol orang lain yang mentah, kita kita tapis, kita jual orang lain. Harga petrol kita lebih mahal, harga mentah lebih mahal daripada petrol yang kita beli. Jadi bila kita beli petrol orang lain yang lebih murah dan kita jual balik pada orang lain dengan harga yang lebih murah juga, maka yang terbaki daripada gas kita ni masih banyak duit. Jadi kenapa kita tak guna gas? Gas lebih murah dan lebih lebih sesuai dengan alam sekitar. Ini satu benda yang perlu dipersoalkan oleh rakyat. Kenapa kerajaan tak peduli pada gas? Gas pun murah, balang pun lebih murah, tapi kerajaan Malaysia tidak guna gas. Dia biar rakyat menderita, meraung dengan keadaan petrol mahal. Saya dengar berita bahawa waktu saya duduk luar negeri, malam yang diisytiharkan petrol naik ni, motorkar queue serata-rata seluruh negara. Menandakan rakyat gerun, takut, meraung. Duit tak bertambah, tapi perbelanjaan mereka bertambah. Jadi akhirnya kalau tak kena gaya, merampok makin banyak, curi makin banyak, peminta sedekah juga makin banyak. Ini bukan dasar memerintah negeri. Allah Ta'ala beri pada kita gas lebih banyak daripada petrol. Kenapa kita tak pergunakan? Saya tak faham. Tak ada siapa dia boleh faham. Jadi tuan-tuan semua boleh highlight lah benda ni. Minta kerajaan pergunakan sepenuhnya gas. Kaji semula lah. Kita kaji semula dasar. Dan saya kebetulan pula satu benda pelik juga. Pipe besar yang menyalurkan gas daripada Bakteria berhenti setakat Kemaman ni, tak sampai ke Kelantan. Itu masa Perdana Menteri dulu. Saya minta sambung pipe besar gas ini daripada Kemaman terus mari pada Kelantan. Barulah rakyat boleh rasa nikmat gas. Dan contoh yang telah dibuat oleh Thailand, mereka beri peluang kepada rakyat kampung jual gas merata-rata tempat. Gas merata tempat. Jadi rakyat kampung boleh merasa nikmat gas dan merasa nikmat boleh menjual gas di kampung-kampung. Sekarang ini punggah dengan lori. Berapa banyak belanja lori pula. Lori rosak jalan raya, lambat lagi, dan kalau berlaku aksiden tengah jalan ni bahaya, cukup bahaya. Lebih baiklah kerajaan fikir guna bawa gas mari ke Kelantan melalui pipe besar ataupun memperbanyakkan sekarang selalu stesen-stesen untuk jual gas di Kelantan. Rakyat boleh guna gas dan rakyat boleh jual ke kampung-kampung stesen kecil-kecil saja.